Ehem. Hari ni temankan Mem nak beli barang kat D-Herb katanya. Kat mana tu? Kota Damansara lah. Kota Damansara. Sementara menunggu Mem beli barang tu, apa kata kita jalan-jalan round-round dulu pusing-pusing dalam ni. Macam-macam ada dalam ni. Itu nampak macam Yusof, anak Datuk Alif tu. Betul lah. Dari keperluan barangan dalaman badan hinggalah ke aksesoris. Macam-macam ada kat sini. Maunya tak jam. Lajunya Mem aku ni. Udah ada dekat kaunter. Udah dapat lah barangnya tu. Kita zoom tengok. Dia beli barang apa agak-agak tu. Tu dia. Mem aku ni memang cekap memilih barang. Gendang gendut tali kecapi. Udah dapat barang memanglah happy. Senyum sampai ke telinga. Jomlah balik. Lama kan nanti semua hangus. Jom balik. Yusof tengah free lah. Jom kita borak dengan budak cerdik ni, Sat. Kalau bawa anak-anak kemari, boleh lah. Dema main dekat dalam ni. Ini memang tempat heaven budak-budak lah ni. Ni dia Usop. Usop bagi say hi sikit. Hai. Ni siapa ni? Siapa nama? Tak tahu. Usop lah. Usop dengan Tok Bah. Panggil Tok Bah. Ni Tok Bah. Okey, so ni Tok Bah selalu tengok Usop dalam YouTube tau. Pandai lah. Yang best sekali yang bau apa ni Usop dia cakap? Bau Itali. Itali. Okey, so ni CCO. Okey. Bye-bye CC. Okey, thank you.